Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Selamat datang ke Dedoman Channel. Kat tangan saya ni ada satu peralatan untuk menyukat tekanan darah, blood pressure monitor. Blood pressure monitor untuk sukat ataupun untuk pantau tekanan darah. Okey, yang ni jenama BP Life. Jenama BP Life model CKA 155. Okey, untuk model ni kita boleh set ataupun kita boleh simpan maklumat. Dia ada ni simpan maklumat untuk 2 orang. Okey, ni model murah je kan. Jadi dia bagi memori dia mungkin agak rendah. Jadi kita hanya boleh simpan untuk 2 orang Macam kes saya ni kat rumah saya seorang aja yang ada darah tinggi. Jadi memang ni saya akan guna untuk saya sendirilah. So tak ada masalah lah. Ni murah sajalah. Memang jenama ni murah lah kalau nak bandingkan dengan jenama lain. Contohnya Omron kan. Omron ni jenama yang agak berkualiti, yang popular. Yang ni berkualiti juga tapi dia spek dia rendah sikit features dia rendah. Jadi harga dia agak berpatutan Alright, kita tengok dalam ni. Dia dah bagi kita siap-siap 4 biji bateri saiz AAA. Jadi ni bateri ni bukan bateri cas. Kalau habis nanti kita kena beli sendirilah bateri tapi so far yang ni dia dah bagi siap-siap, kita boleh pakai terus. Okey, bateri. Lepas tu dia punya USB kalau direct current pun boleh. Dia tak semestinya kena pakai bateri. Dia bagi 2 mode. Boleh pakai bateri dan kita boleh direct current. Dalam tu ada apa lagi? Okay, ini dia punya cuff yang kita pasang dekat lengan. Ini saya ambil yang saiz besar lah untuk dewasa adult. Yang ni besar punya lah. Sekali kita tunjuk. Ini saiz dewasa cuff. Okey, lepas tu dalam kotak ni ada manual. Buku manual kecil simple je ni, jom. Instruction manual, ni boleh baca lah. Kedudukan ambil darah apa semua tu. Semua dalam ni. Okey. Dan dia bagi satu bag baldu. Bag baldu. Baldu ke ni? Macam badu tapi bukan badu saya rasa ni. Tapi dia lembut dia punya soft fabric. Comel je bag dia. Okey, lepas tu dalam ni macam mana nak ukur ni, diikat ke? No, diikat. Dalam ni ada dia punya mesin. Ini dia. Comel saja tangan saya ni. Buat. Comel je. Tangan saya sebenarnya besar juga ni. Okey, adik siap lah. Blood pressure monitor jenama BP Life. Okey, so kalau ada bateri boleh pakai bateri. Kalau bateri dah habis tak nak beli bateri, boleh direct. Kita guna current DC direct current 6 volt. Okey, sekarang dia dah bagi bateri, kita boleh guna bateri. Cuma untuk direct current ni adapter dia tak bagi dia bagi kabel sahaja. Kabel USB type A ke DC port ni kan. DC port sini. So yang ni boleh pakai lah 6 volt kan. 6 volt ni pakai adapter telefon pun boleh. Charger telefon pun boleh, tak ada masalah. Saya nak guna bateri terus. Jadi kita pasang terus lah bateri ni. Okey, kalau tengok sini dia ada speaker sini. Ada speaker. Tempat bateri 4 biji bateri AAA. Kat sini dia bagi detail. Blood pressure monitor model CKA 155. Rated voltage DC 6 volt. Measuring range 0 hingga 280 mmHg. Okey. Ada macam-macam lagi lah. Mana bateri tadi? Alkaline bateri. Jenama apa ni? Tak tahu jenama apa. Dia tulis alkaline bateri saja. Jadi jenama dia. K apa ni? K
KPF. Oh, saya tak pasti nama apa Tapi yang dia ini dia bagi sekali lah dengan mesin tu. So kita pasang bateri. Okey. Tutup dia punya cover. Ni dia sebenarnya dia ada plastik cover ni. Kalau tak nak buka pun tak apalah. Kalau nak buka tarik yang ni lah. Saya tak buka pun tak apalah. Tekan je. Bila tekan dia terus check tekanan darah. Saya tak pasang dia punya tube ni. Jadi error, dia nak error Okay, sat lagi kita tengok. Okay, so nak test ni kita boleh pasang dulu dia punya cuff dekat lengan ni pun boleh. Okay, ataupun kita pasang dulu dia punya tube. Kita panggil tube ke apa ni, pasang dekat sini dulu boleh lah. Boleh tengok dia ada tu, dia bagi ada icon label tu. Apa tak? So kita pasang je kat sini. Seeloknya kita duduk atas kursi lah. Ni contoh video Saya bersila ni sebenarnya tak apa nak kata tak akurat Kalau ikutkan dia punya buku manual, kita duduk atas kursi dan kita letak tangan atas meja. Mesin ni kita letak atas meja lah bagi selari dia punya ni lah, kita punya jantung dengan tu. Contoh lah, yang ni saya duduk bersila. Okay, cuff ni dia dah bagi saya siap. Dekat cuff ni sendiri pun dia ada manual tu, nampak tak? Dia tulis. Kau nampak tak? Nampak kan? Dia ni type A, type ACM NP1. Dia ada punya sukatan berapa sentimeter daripada kita punya ni lengan. Kita punya lengan ni. Okey. Jadi ikut sukatan tu lah. Balik. Kakak nampak tak? Macam ni lah. Kakak tengok, nampak tak? Nampak lengan lip? Nampak. Nampak? Okey. Tapi cuma tangan tak nampak. Tangan tak apa, nampak ni tangan. Okey, jadi kita tekan ni lah. Tak fokus ke? Saya memang ada darah tinggi. Saya memang ada darah tinggi, memang makan ubat darah tinggi jadi mesin ni nak pantau lah tekanan darah. Malam ni saya rasa macam pening sikit. Tak payahlah, rehat lah pula. Tunggu saat ni, lihat tengah buat video ni. Tengok berhenti ni. Oh tak berhenti ni. Kakak, stop lah itu. Stop. Error. Okey. Stop ni nak buat video ni. Saya ni macam mana dengar. Error. Okay. Kali dia. Tengok, nampak tak dekat skrin? Nampak? Nampak keseluruhan ke? Nampak sikit nombor-nombor tu, nampak tak? Nampak? Dia cakap lah bagi cek ni. Saya memang rasa pening sikit malam ni. Nak try? Ubat darah tinggi makan dah pagi tadi. Nak try je. Panggil siap tu. Tapi besar. Boleh. Kenapa?
Sini ada M, sini ada M. Ada. Ada. Jangan tak nyari, dia bagi siap, check dulu. Oh, tinggi. Buat tinggi ya. Biasanya kita check beberapa kali lah. Memang lah ni tinggi ni 150, 107. Lagi saya kena tidur lah. Memang malam ni yang rasa pening sikit. Ubat makan dah pagi tadi kan, cuma ubat kolesterol saya tak makan lagi. Alright, tak apalah. Ni sekali je saya tunjuk. So okay. Alright, itulah dia punya bacaan semua ni. Siapa yang tahu darah tinggi ni tahulah. Saya ni sebenarnya kritikal juga ni. Tapi memang saya makan ubat lah. Jadi kita rehat lah malam ni, tak cukup rehat. Okay, jadi ni BP Live blood pressure monitor. Okay, siapa yang berminat nak beli, ni sofa yang agak yang murah lah saya beli ni, tak sampai RM70. Siapa yang berminat boleh check out link yang saya sertakan dalam video dan juga dalam video description lah. Jadi sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua kerana menonton. Assalamualaikum. Bye bye. Mereka punya normal kan? Lead tak normal, lead dah merah hypertension. Tak payah tekan dah ni. Okey. Mereka normal.